So ada kawan aku tanya, dia cakap router apa yang terbaik untuk SIM card 4G, 5G. So aku recommend kat dia ni ni. Korang boleh tengok ni, namanya G10 IQ. Dia brand G10 lah. So apa special router ni, dia boleh customize kita punya band. Lepas tu boleh set band apa yang kita nak, band 3, band 5, band 7, ikutlah band 28 ke. Kita boleh set dan kita boleh testing sendiri dia punya speed band tu. Okay, satu lagi function, dia boleh set lock tower. Okay, so kita boleh lock tower yang terdekat dengan kita, ataupun yang kalau kita nak stablekan kita punya connection, kita lock je satu tower terus. Alright. Okay, so sekarang ni aku nak tunjuk kat korang dia punya speed test lah. So kalau boleh tengok tu, jom kita tengok speed test dia. Ini aku pakai line U Mobile dekat Putrajaya. Korang boleh tengok tu, speed test dia menghampiri 300.5, nak dekat 400 juga. So memang laju. Aku dah lock dah tower yang terdekat untuk SIM card ni. So siapa-siapa berminat untuk beli G10 IQ ni, boleh tekan link kat bawah, beli satu, cuba. Okay, bye bye.